Hari ni kita ada apa Mi? Ada bubuk Asyura. Bubuk surau tu lagu mana? Ini dah bubuk surau. Ni lah. Sebab nama ringkasan dia bubuk surau. Tapi setengah-setengah negeri tu dia macam bubur lambuk tu bukan? Bubuk lambuk tu bukan. Bukanlah. Jadi dia ni dia buat daripada apa? Ada daging, jagung ada. Jagung. Lepas tu masak dia berapa lama sekali? Sehari jugalah tu. Sehari jugalah. Pejen je jugalah. Masuk dia punya ni. Lama masak kau sedap jadi. Tapi sekarang ni kita tak perlu masak dah lah. Pasal dia ada dah siap dah. Sekarang ni di mana? Fahmi di mana ni? Sekarang saya berada di Warung Tabangi. Warung Tabangi. Try jenang lah. Okey, cuba Fahmi makan sikit kita tengok. Sekarang kita rasa dulu. Okey, rasa dulu. Punya bubuk Asyura ni macam mana? Rasa daging tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasakan ni, boleh jelaskan pada penonton? Rasa tu, daging tu memang banyak rasa ni. Okey, mana dia tak manis sangat, tak kurang manis sangat. Dan dia tak melekit. Dalam satu-satu bubur surau ni dia kena daging banyak lah ke? Dia kena, kalau daging banyak lagi sedap. Jadi ni dia punya jenama ni. Okey, boleh tekan pause ya. Dia boleh tekan pause. Okey, teruskan. Jadi kalau orang dulu-dulu tu dia makan dengan tempurung ke kan ni? Dia makan lepur tu nampak macam klasik lah gitu. Lah panggil. Boleh kita cobek sikit ni dekat sudu ni. Macam ni. Okey. Pada orang-orang Bangi dan orang-orang mana-mana yang ingin membeli bubuk Asyura boleh dapatkan di kedai Warung Tabangi atau WhatsApp je. Di hujung video lah nombor ni. Allah Karim.